Dulu lain sebelum 2009. Tak yang sekarang ni. Kita kena tahu yang dulu baru Okey. kita faham yang sekarang. Dulu ada kemungkinan Ketua Hakim Negara akan memberitahu kepada Perdana Menteri. Kalau ikut kami di kehakiman, lepas saya ni kalau nak ganti yang paling kanan adalah 2-3 orang ni. Tapi daripada 2-3 orang ni yang paling banyak menulis alasan penghakiman adalah seorang dua ni. Tapi tertakluk kepada apa nama ni, Perdana Menteri lah untuk memilih atau mencadangkan nama. Minta pandangan saya ni, pandangan saya. Itu dulu. Sekarang ni ada Suruhanjaya. Suruhanjaya ni bukan Ketua Hakim Negara bagi nama kepada Suruhanjaya. Itu saya nak dengar sangat ni, saya nak Ada tunggu. 9 orang. Siapa-siapa boleh cadangkan. Pun boleh cadangkan. Seandainya lah, dan tidak mungkin akan berlaku. Seandainya saya duduk dalam Suruhanjaya tersebut sebagai seorang ahli, saya mungkin boleh cadangkan nama. Sebab 9 ini akan berbincang. Nama yang dicadangkan oleh Hanif Khatiri ni bagus tak? Nama yang dicadangkan oleh Fazli Muhammad ni bagus tak? Nama yang dicadangkan oleh Ali Sekau Mutu okey tak? Semua bincang dan mereka mengundi menurut apa yang telah dimaklumkan oleh Tun Tengku Maimun pada zaman dia. Pada ucapan pada 8 Januari yang lalu ni, beliau maklumkan tidak pernah ada apa-apa keputusan nama yang nak disampaikan kepada Perdana Menteri tidak diundi, semua diundi. Bukan hakim seorang akan buat keputusan yang 8 lagi ditunggul kayu. Tunggul kayu. Siapa pun bawa cadangan, kata dah ada 87 nama untuk menjadi hakim ketua hakim. Ramai semua nak jadi. Semua nak bodek, semua nak jadi ketua hakim negara. Orang yang tak pernah masuk bidang kewangan boleh jadi ketua hakim negara. So 87 lah. 87 hari meeting tak habis. Tak 87 nama kalau 87 saat boleh habis. Buang 86 tinggal satu. So yang 87 nama ni pun semua akan diundi. Datangnya, saya repeat again, daripada 9 orang ni. Siapa-siapa. Okey. Faham. Okey, teruskan Haji. Itu yang Tun Tengku Maimun mengatakan dari seluruh perundangannya yang boleh cadangkan nama kepada SPK ni adalah anggota SPK ataupun Perdana Menteri boleh tanya, aku fikirlah. Aku duk fikir kalau boleh lepas engkau aku nak pilih ni, apa pandangan kau? So dicadangkan oleh Perdana Menteri supaya SPK buat undi. Kemudian bagi kat dia. Now, kenapa ada macam ni? Kenapa? Sebab di bawah Akta 2009 tu ada Section 27. Apa itu Section 27? Sebenarnya Suruhanjaya cuma kembarkan, tampilkan satu nama aja logically. Tapi Perdana Menteri di bawah Section 27 boleh minta 2 nama lain. Daripada cadangan 9 anggota SPK ni. Katalah mereka cadangkan Fazli Muhammad. Na'udzubillah, tak mau lah. Ketua Hakim Negara yang bahasa tak betul lah apa semua kan. Katalah Fazli Muhammad dicadangkan. Mampus saya retire jadi peguam. Itu pergi ke Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Kata saya kenal Fazli ni. Show dia pun dia cakap karut semua. Cakap bahasa semua tak pecah. Mana boleh jadi Ketua Hakim Negara? Cakap KL pun tak betul. So bagi 2 nama lain. Kan? Bagi 2 nama lain. Bagi saya pilihan. So itu dibenarkan di bawah undang-undang. Di bawah Section 27. Akta itu Perdana boleh minta nama tambahan. Kenapa? Satu, sebab dia mungkin tak berkenan nak bagi nama itu. Dia tak boleh letak nama dia. Dia kena ambil nama daripada SPK. Tapi dia boleh minta cadangan nama daripada SPK jika dia betul-betul tak berkenan nak cadangkan satu nama kepada Agung. Sebab kedua, sebab Agung pun kadang-kadang akan minta kepada Perdana Menteri. Awak bawa satu nama aja. Ya, saya tak suka nama ni. Saya suka nama Fazli Muhammad. Sebab dia cakap, dia lepas dia cakap dia entertaining untuk saya malam-malam beta tengok show dia. Sebab dia cakap pun beta pun tak faham. Betul. Esok kena 3R, mampu ya. So, katalah Agung ke bawah dulu yang Ketua Agung minta lebih daripada satu nama untuk dia pilih. Sebab nak minta beta pilih dah, minta tuanku pilih. Kan bagi satu nama. Kalau satu nama awak saya represent je lah. Betul. Nampak tak? Perkara itu bukan berbangkit untuk Ketua Hakim Negara saja. Bertahun-tahun dulu melantik tampil tentang lantikan Menteri Besar, Ketua Menteri.
So betul lah kalau kita nak agung laksanakan tanggungjawab lantikan yang disyorkan oleh kerajaan, mestilah bagi sekurang-kurangnya Dua satu. nama. Barulah nampak kita hormat. Betul. So tak ada salah untuk Perdana Menteri minta tambahan. Dan tak salah untuk Perdana Menteri majukan nama tambahan sebab agung pun mungkin nak pilihan. Yang penting satu nama ke, dua nama ke, tiga nama ke, semuanya patut telah dipertimbangkan oleh Suruhanjaya Pelantikan Kehakiman terlebih dahulu. Itu proses. Okey.